Okey. Jadi kita nak panggil testimoni. Nah, boleh tak? Suzy ada ke? Suzy ada tak? Suzy Zila ada tak? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suzy, apa khabar? Baik, alhamdulillah Abang Ni. Wah, Abang Ni tengok Suzy memang lain macam ya. First Abang Ni jumpa Suzy, Suzy datang kan, dengan second time Suzy datang lebih kurang sebulan kan selepas itu. Ya, ada? Betul. Sebulan ada, sebulan. Wah, ini perkataan dengan totally transform. Dari especially muka dah jadi runcing dari Mungkin Suzy boleh berkongsi dengan kami pengalaman Suzy guna produk supaya orang lain boleh dapat manfaat yang sama ya. Okey. Assalamualaikum semua. Okey. Alright. Sebenarnya mula-mula sekali Suzy guna produk ni kan. First tu Suzy ternampak Suzy punya ni lah kawan Zila. Okey, Suzy tertanyalah apa yang dia makan ni sebab dia post ada 2-3 kali post yang attract Suzy tau. Jadi Suzy tanya dia apa yang dia buat lah sekarang ni. So dia beritahu Suzy tentang Alpha Lipid ni. So Suzy cakap dengan dia, okey, tak apalah, datang kat rumah pagi besok. Suzy cakap macam tu lah, kena datang kat rumah pagi besok juga. Datang nak tahu juga apa benda ni sebab Suzy ada sleep disc. Okey, sebenarnya Suzy punya sleep disc ni agak teruk juga, yang mana masa mula-mula MCO hari tu kan, tiba-tiba je Suzy sampai tak boleh jalan tau. Sampai tak boleh jalan, memang bangun sampai terbaring tu sampai tak boleh jalan. Bayangkan ni setiap hari tu nak pergi ke toilet kan, daripada pukul 6.30 pagi macam tu sampai pukul 11, 11.30, pukul 12 baru boleh pergi tandas. Baru boleh pergi toilet. Itu pun anak yang bawa apa semua kan. Dia bawa tu pun macam kata masih sakit lagi lah. Kadang-kadang Suzy terpaksa tak boleh duduk, memang baring je. So itulah, memang sleep disc sangat teruk dan Suzy pun pergi buat berapa lama macam tu Suzy? Lebih kurang berapa lama? Berapa bulan? Dalam 3 minggu. 3 minggu, 4 minggu macam dia kat sebulan juga lah. Teruk jugalah. Ya. Macam bedridden juga dah tu. Ya, sampai Suzy dah nekat. Suzy kata tak boleh lah sebab kesian nanti anak-anak kat rumah kan, sebab kita terbaring je, makan pun semua order kan. Jadi Suzy cakap nak tak nak kena kuatkan semangat juga, jalan sikit-sikit, dalam rumah pun pakai tongkat. Kemudian bila dah agak boleh jalan sikit, Suzy terus cakap dengan ni pun bawa Suzy pergi hospital lah. Pergi hospital buat MRI. So doktor kata memang sleep disc lah. So dia cakap masa tu Suzy jumpa hari Jumaat kalau tak silap, Suzy Jumaat jumpa doktor. So dia kata okey, hari Isnin awak datang buat swab test, Selasa masuk admit, Rabu saya buat operation. So Suzy macam terkejut lah. Suzy kata macam doktor tak ada alternatif lain ke nak buat kan, sebab kita fikir panjang sebab nak operation tau. Kalau sakit lain kita boleh tahan lagi cakap kan. Ini belakang ni nak operate. Lepas tu Suzy tanya doktor lagi, kalau kata operate ni apa jaminan dia? So dia kata sakit tu tetap ada sakit. Dia kata lah cuma dia kata kurang lah daripada yang sekarang. So Suzy dengar perkataan tu, itu yang kurang meyakinkan Suzy tau. Suzy cakap kalau rasa sakit lagi untuk apa buat operation ni? Dia cakap kan. Jadi dia cakap no, tak apalah, nanti saya fikir-fikirkan. So bila balik rumah tu, Suzy pun macam search lah, tengok mana tempat yang okey, maksudnya nak pergi buat acupuncture ke, sebab ada orang kata acupuncture. So Suzy pun cuba cari Google, kemudian jumpa satu tempat. Betul, jumpa Zila tu lah. Sebelum jumpa Zila tu, Suzy buat fisio juga. Buat fisio, settle fisio semua, baru Suzy terjumpa Zila. Waktu tu lah bermulanya Suzy kata, okey, benda ni kalau okey untuk Suzy, baik untuk Suzy, alhamdulillah lah, memang Suzy nak teruskan. So dapat dia produk tu waktu tu Zila ada stok. Okey. Yang ni lah. Produk apa dia? Ni apa ni? Colostrum. Alpha Lipid Lifeline. Ya, betul. So dapat je Alpha Lipid Lifeline ni. Suzy terus je Suzy terus je cakap memang nak guna terus lah. Terus hari tu juga minum. Kemudian besoknya 2-3 hari tu lah memang rasa ada kesan, tapi mengantuk sangat dalam 3 hari tu tau. 3 hari tu memang mengantuk sangat.
Lepas tu cakap mungkin sebab Suzy letih kan, penat dan sebagainya lah. So ambil ni makan, minum dan apa semua. So slowly tu Suzy try sekali khabar. Beberapa hari, rasanya seminggu lepas ambil Lifeline, kolesterol. Aqualipid, Ya, Lifeline. Aqualipid. Kemudian Suzy ambil khabar. Khabar, So tambah ambil dengan khabar. khabar. Lepas ambil khabar, lagi rasa badan ringan, lagi rasa seronok, lagi rasa suka, jatuh cinta pula. Jadi Hasil itu dia apa? Badannya hasil macam mana? ya, yang badan tu Suzy makan shake up kan. Dah habis tu Suzy ambil shake up lagi. Suzy tambah shake up. Suzy ambil Immufor. Okay. Banyak juga yang Suzy ambil sebab bukan Suzy guna untuk Suzy seorang. Semua tapi bagus. Suzy Semua bagus. untuk anak-anak. Untuk anak-anak sekali, guna sekali. Itu yang rasa lagi seronok. Dan sebenarnya Suzy pun ada hand eczema tau. Yang mana jari-jari ni dia mudah bila dia kering, dia akan terbelah, dia akan berdarah. Mula-mula satu jari, kemudian dia berjangkit dari jari lain ke jari lain. Bila baik jari satu jari, dia akan pergi ke jari yang lain. Jadi Suzy mula-mula Suzy tak perasan yang tentang jari ni, memang Suzy tak perasan sebab Suzy punya fokus ialah pada Suzy punya slip disc tu. Nak rasa, nak feel macam mana dia punya rasa. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian dalam tak sedar tu ternampak tangan makin lama makin elok, makin lama makin nampak ada pencantuman, kemudian tak ada lagi belahan yang terbaru tu tak ada. Itu yang meyakinkan Suzy rasa macam wow, magic sangat. Kulit pun jadi cantik. Sembuh. Ya, kulit jadi lain rasanya apa semua. Kemudian Suzy kata, okey, try pada anak sebab anak ada jerawat. Anak memang anak-anak Suzy anak lelaki lah, 2 orang anak lelaki dia memang ada jerawat. So Suzy cuba juga bagi juga dia orang minum colostrum. Alhamdulillah bila dia orang ambil ni konsisten Suzy buat untuk dia orang pagi-pagi sebelum pergi sekolah, sebelum ada kelas. Suzy bancuhkan dia. Kemudian bagi diorang minum, alhamdulillah nampak jerawat tu kecut, terutama jerawat anak Suzy yang ada dekat hidung tu. Dia punya jerawat dekat hidung tu sangat besar tau. Besar dan merah-merah. Kesian lah kalau tengok tu, memang agak kesian. So bila dia minum ni, baru Suzy nampak kulit muka dan kulit hidung dia tu sama. Sebab kalau tak hidung merah-merah-merah. Kulit pipi biasalah kan warnanya. Tapi sekarang ni alhamdulillah bila jerawat tu dah mengecut, dah kurang, baru nampak dia punya hidung tu sama. Hidung dengan pipi dia. Ya, betul. Pentingnya untuk dia. Ya, penting untuk dia sebab penting kan. Ya, sebab dia kalau kita ada dalam keadaan macam tu, kadang-kadang kita agak stres juga dan kita agak kurang berkeyakinan kan. Jadi saya fikir bukan je untuk kita tahu Abang Nik, yang ni pakai untuk seisi keluarga kita. Kita bukan kita saja yang nak sihat, sebenarnya kita dan anak-anak kita, ahli keluarga kita pun sama juga, nak sihat juga. Kita boleh bagi pada ibu Suzy pun sama, dia pun ambil juga. Alhamdulillah, semuanya nampak memang sangat-sangat suka sangat dalam Quran. Sangat jatuh cinta. Ya, betul. Dah janji tak nak yang lain. Tak nak yang lain. Okey, Suzy. And then apa ni dengan Suzy pun dah boleh berlari kawasan rumah, ada berapa? 10 round? Ya, bukan kawasan rumah. Suzy pergi dekat Tasik. Pergi dekat Tasik, Sungai Gombak ni, Suzy dah boleh lari dah 10 round. Dulu sakit belakang kan? Dulu kan kan tak boleh kan? Ya, betul. Sekarang Suzy sampai tanya. Ya, permulaan Allah. Suzy walking je. Permulaan Suzy jalan. Kemudian Suzy cakap nak try juga berlari walaupun sikit kan. So bila pertama kali lari, okey, alhamdulillah. Kemudian lari lagi, tak boleh berhenti pula. Rasa seronok lari sebab badan dah ringan. Kemudian energi ada. Kita lari tu kan kita boleh senyum lah dengan orang sebab kita rasa badan kita best. Macam tu. Kita rugi tak lari. Rugi diorang tak guna produk kita. Ya, betul. Okey Suzy. Okey, last. Apa ni tanya. Okey, size pula. Size. Okey. Size, okey. Sebulan, bukan. 2 minggu Suzy makan shake up ni kan. 2 minggu 2 minggu shake up. Kemudian sebulan yang colostrum dan sebagainya. Suzy turun hanya 2 kilo. Okey. Turun hanya 2 kilo. Tetapi yang bestnya bukan turun 2 kilo tu. Yang bestnya inci-inci ni. Inci-inci tu yang dah lari banyak dah. Sampaikan daripada Suzy sebenarnya pakai
saiz double XL double XL lah juga macam tu, boleh pergi ke saiz S. Saiz S untuk seluar hiking, Suzy. So Suzy rasa macam ya Allah, happynya. Besok nak pergi hiking abang ni, besok nak pergi hiking. So malam ni dah prepare barang. Ya, dah macam excited sangat, dah ringan sebab kawan-kawan yang akan Suzy jumpa besok, dia orang tak nampak Suzy lagi yang transform yang ni, belum orang nampak lagi. So excited nak tunjuk dekat dia orang ni. Best day, all the best to you. You dah boleh buat aktiviti biasa macam orang lain-lain. Betul abang ni. Dulu nak drive pun doktor nasihatkan Suzy, kalau nak drive 2 jam je boleh drive. Yang lagi 2 jam you kena berhenti, sama ada you berdiri ataupun you buat ini sikit lah, bangun sikit. Tak boleh duduk 2 jam. Maksudnya duduk 2 jam, bangun atau berjalan 2 jam. Macam itulah. Tapi sekarang Alhamdulillah Suzy itu hari balik kampung dah rasa 3 minggu betul-betul balik ke Melaka, drive rasa seronok sangat, tak rasa penat, tak rasa letih, tak rasa mengantuk. Kalau tak dalam KL drive pun boleh ngantuk. Betul. Apa ni, Tuhan bagi kebahagiaan kepada Suzy. Ya, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Suzy ambil kesempatan ni nak ucapkan ribuan terima kasih banyak dekat Alpha Lipid kerana menghasilkan satu yang kata memang awesome sangatlah, memang best sangat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga dekat Zila. Terima kasih dekat Abang Nick. Semua sekali nak ucap terima kasih sebab happy sangat, suka sangat. Betul. Kami boleh dengar daripada nada suara, kami boleh dengar daripada semangat. Terima kasih Suzy, supaya orang lain, terima kasih berkongsi supaya orang lain boleh dapat manfaat yang sama. Alhamdulillah. Thank you Suzy. Okay. So rugi siapa yang tak dengar. Tengok Totally Transform sebulan tu dengan izin Allah. Tengok daripada sakit hari tu Tuhan bagi tengok. Dia hanya ada satu cara nak tahu produk kita ni bagus ke tak. Hanya ada satu cara. Anda cuba dan anda jadi hakim sendiri